Perjalanan memburu kejuaraan bermula di peringkat kumpulan apabila dua pasukan bawah 15 tahun SMK Dato' Haji Abdul Samad turun membawa cabaran sekolah. Sedasa A mempamerkan aksi cemerlang apabila menghasilkan rekod tanpa bolos, seterusnya melayakkan Sedasa A muncul juara kumpulan A. Di padang SSTP, Sedasa B turut menunjukkan semangat juang yang tinggi apabila muncul naib juara kumpulan B. Keputusan ini menyaksikan satu pertembungan sesama sendiri di separuh akhir apabila Sedasa A bakal bertemu Sedasa B. Dan semifinal kedua menyaksikan perlawanan antara SMK Yamtoradin dan SMK Tinggi Port Dickson. Adakah status sebagai juara memberi tekanan kepada pasukan atau sebaliknya menjadi pemangkis semangat? Status sebagai juara bertahan banyak memberi motivasi kepada pasukan. Saya harap pasukan kami akan terus juara. Kapten boleh kongsikan bagaimanakah persiapan pasukan sepanjang sesi latihan sebelum kejohanan bermula? Dalam anggaran 2 bulan sebelum kejohanan, kami telah memulakan latihan untuk memastikan kami berada dalam prestasi yang terbaik. Pasukan bawah 18 Sedasa memulakan kempen dengan kemenangan bergaya dengan 4 perlawanan, 4 kemenangan, 12 gol dijaringkan tanpa bolos. Satu pencapaian luar biasa yang meletakkan Sedasa sebagai juara kumpulan A. Keputusan ini menyaksikan aksi separuh akhir menemukan Sedasa menentang SMK Yamtoradin, manakala SMK Intan Perdana bakal berdepan SMK Tinggi Port Dickson. Bersama saya, Cikgu Nazrin Aiman, jurulatih pasukan bola sepak Sedasa. Cikgu, sebagai juara bertahan, pasukan manakah yang dijangka menjadi pencabar utama Sedasa dalam kejohanan tahun ini? Bagi saya, semua sekolah sebenarnya ada serta-serta bakat yang baik, ada pemain yang berkualiti. Tapi sekolah yang saya rasa menjadi pencabar untuk Sedasa adalah SMK Yamtoradin. Baik, bagaimanakah cikgu memastikan pemain kekal fokus walaupun membawa reputasi sebagai juara bertahan? Bagi saya, kita nak juara sebenarnya senang, tapi untuk kekalkan kejuaraan tu sebenarnya agak susah. Motivasi saya beri terhadap pemain-pemain Sedasa ni supaya kekal fokus, stay humble, jangan terlampau selesa, jangan merendahkan orang lain. Sebenarnya sekolah-sekolah lain ni bersemangat. Bila sekolah-sekolah lain ni bersemangat, semangat ni sebenarnya boleh kalahkan dengan tim yang banyak talent. Kalau Sedasa pun talent banyak tapi tak bersemangat, susah sebenarnya untuk menang. Okay. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama Sedasa TV. Aksi separuh akhir menunjukkan Sedasa A tampil cukup dominan di gelanggang, mengawal permainan dengan penuh yakin dan menghasilkan 7 jaringan tanpa balas untuk menewaskan Sedasa B 7-0. Kemenangan bergaya ini mengesahkan Sedasa A mara ke pentas akhir
sekaligus membuktikan mereka antara pasukan paling berbisa dalam kejohanan. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan SMK Tinggi Port Dickson muncul pemenang selepas menewaskan SMK Yam Tua Radin 2-1 menerusi sepakan penalti. Beralih pula kesaingan bawah 18 tahun, Sedasa turun menentang SMK Yam Tua Radin dalam aksi separuh akhir yang cukup mendebarkan. Sedasa tampil penuh yakin dan berjaya menghasilkan 2 jaringan sebelum mengesahkan kemenangan 2-1 ke atas SMK Yam Tua Radin. Maka pentas akhir bawah 18 tahun bakal menyaksikan Sedasa bertemu SMK Intan Perdana. Perlawanan akhir bawah 15 tahun menyaksikan pertembungan dua gergasi daerah SMK Dato' Haji Abdul Samad menentang SMK Tinggi Port Dickson. Sejak wisil pertama ditiup, jaringan demi jaringan berjaya dihasilkan sementara benteng pertahanan kekal ampuh tanpa dibolosi. Wisil penamat mengesahkan keputusan Sedasa 7, SMK Tinggi Port Dickson 0. Satu kemenangan bergaya yang menobatkan Sedasa sebagai juara bola sepak bawah 15 tahun MSSD Port Dickson 2026. Selepas pasukan bawah 15 tahun Sedasa menang bergaya, tiba giliran pasukan bawah 18 tahun Sedasa pula untuk memburu kejuaraan. Berdepan SMK Intan Perdana di pentas akhir, anak-anak buah Sedasa turun dengan penuh keyakinan. 4 gol berjaya dihasilkan manakala gawang Sedasa kekal kebal hingga tamat perlawanan. Wisil penamat menyaksikan Sedasa menewaskan SMK Intan Perdana 4-0 sekaligus dinobatkan sebagai juara bola sepak bawah 18 tahun MSSD Port Dickson 2026. Baiklah Kapten, apakah perasaan Kapten dan seluruh pasukan apabila wisil penamat ditiupkan? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan gembira sebab dapat mempertahankan kejuaraan selama 4 tahun berturut-turut dan seluruh tim memberi kerjasama yang bagus. Kejohanan bola sepak MSSD Port Dickson 2026 melabuhkan tiranya dalam majlis penutup yang disempurnakan oleh Tuan Ishak bin Muhammad Noor, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson. Anugerah pemain terbaik telah berjaya dirangkul oleh Iman Khalif dari pasukan Sedasa A, manakala bagi pemain bawah 18 tahun disandang oleh Zulfikri Aizam juga dari Sedasa. Seterusnya, pasukan Sedasa B berkongsi tempat ketiga bersama SMK Yam Tua Radin dan SMK Tinggi Port Dickson sebagai naib juara. Pasukan Sedasa A dinobatkan sebagai juara bawah 15 tahun dan sekaligus mengekalkan status juara bertahan. Bagi kategori bawah 18 tahun, tempat ketiga bersama disandang oleh SMK Tinggi Port Dickson dan SMK Yam Tua Radin. Naib juara pula ialah SMK Intan Perdana dan seterusnya Sedasa sekali lagi berjaya mengekalkan trofi buat kali keempat sebagai juara bawah 18 tahun bagi edisi kali ini.
Tahniah Puan atas kejayaan pasukan sekolah mempertahankan kejuaraan MSSD Port Dickson sebentar tadi. Baiklah, apakah perasaan Puan melihat Sedasa berjaya mengekalkan kejuaraan pada tahun ini? Perasaan seperti biasalah, setiap tahun kalau sekolah menang, pengetua memang akan gembira. So samalah juga dengan saya memang rasa bersyukur, alhamdulillah, despite kelemahan kita tahun ini dengan kekurangan kita tidak mempunyai padang, tapi alhamdulillah kedua-dua pasukan kita berjaya mencapai juga kemenangan itu. Jadi memang gembiralah bagi pihak semua sekolah, semua warga Sedasa. Sejarah telah tercipta, kejuaraan telah dipertahankan. Sedasa kekal pasukan digeruni di daerah Port Dickson. Jumpa lagi di kejohanan bola sepak MSSD Port Dickson edisi yang akan datang. Saya Ain Asma untuk Sedasa TV.